Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita. Kali ini ada kelainan kerana kami akan bawa ke anda ke dua unit yang sangat menarik, iaitu unit fisioterapi dan unit pemulihan cara kerja. Sekilas pandang nampak macam sama, tetapi keduanya mempunyai fokus yang berbeza. Jom kita lihat lebih dekat. Hai, kami fizio. Jadi apa sebenarnya yang kami buat dekat unit fizio ni ya? Jom kita tengok. Saya fizio. Mestilah orang ingat transfer patient tu semudah ABC. Step 1, 2, 3. Settle. Saya fizio. Kecil-kecil cili padi. Mestilah orang ingat saya tak boleh nak ambil patient. Fiziogenetik. Mesti ramai yang ingat kami berbual saja dengan pesakit kan? Mari kita pusing. Pusing dulu nanti. Kaki turun. Badan jangan belakang. Badan jangan belakang. Okey, angkat badan. Kaki turun. Saya fizio. Mesti orang ingat dah ada mesin robotik, tak perlu fizio kan? Saya fizio. Di hidroterapi, pesakit kami tidak ajar berenang, tetapi kami ajar exercise di dalam air. Okey, jom. Buka tangan. Besar. Okey. Saya fizio. Mestilah orang ingat saya tukang urut. Saya fizio. Saya rawat pediatrik. Mesti orang ingat saya main-main je dengan budak-budak. Kan? Okey. Sekarang kita tengah buat Ustaz. Duduk. Aisyah duduk. Alright, cuba Aisyah diri tanpa pegang. Okay? 1, 2, 3. Duduk. Saya fizio. Mestilah kerja saya ni baiki-baiki badan orang. Macam baiki motor. Cuk. Selain itu, kita bergerak ke unit pemulihan cara kerja. Walaupun nampak hampir sama dengan fisioterapi, fokus di sini ialah membantu pesakit melakukan aktiviti harian. Contohnya, latihan memasak, menulis, makan, bekerja menguruskan diri supaya pesakit dapat meneruskan kehidupan dengan lebih selesa dan berdikari. Hai, kami OT. Apa yang sebenarnya kami buat dekat unit OT ya? Jom kita tengok. Hai, saya OT. Lepas ni kita main teknik. Ini bukan main-main kosong tau. Ini latihan otak. Tekan, ikut rentang. Boleh? Hai, saya OT. Saya nak buat robot hand dengan patient. Bukan mainan ainan ya. Hai, saya Oti. Ini travel simulator. Kalau ayam dalam ni selamat, maksudnya awak boleh mandi. Hai, saya Oti. Hari ini saya akan tunjuk cara untuk memakai baju. Okey, nampak senang kan? Tapi untuk pesakit susah nak buat. Jom saya ajar. So, pakaikan tangan masuk dalam lengan. Hai, saya Oti. So, hari ni kita buat aktiviti IADL iaitu menyapu sampah. Kalau boleh menyapu sampah dekat Oti, maksudnya bolehlah menyapu kat rumah. Demikianlah sedikit perkongsian tentang unit fisioterapi dan unit pemulihan cara kerja. Semoga memberikan manfaat dan menambahkan ilmu tentang peranan penting unit-unit dalam proses pemulihan rehabilitasi. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama kami. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.